Semuanya bermula dari rumah. Jangan letakkan beban di bahu sekolah sahaja. Salahkan juga ibu bapa. Seorang pemerhati menegaskan pembentukan sahsiah pelajar bermula daripada tanggungjawab ibu bapa dalam memberi didikan di rumah. Ia susulan kes terbaru melibatkan jenayah rogol berkumpulan pelajar sekolah di Baling Kedah sehingga mengejutkan negara dan sekaligus menggambarkan keruntuhan moral yang semakin parah dalam kalangan remaja. Pemerhati berkata rakyat tidak boleh menyalahkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq semata-mata. Sebaliknya salahkan juga biawak hidup yang didakwa sekadar makan gaji buta. Padahal menurut pemerhati kira-kira 70% atau puluhan ribu pejabat awam yang menerima gaji tinggi daripada rakyat sepatutnya memikirkan idea bernas menyelesaikan isu-isu yang sedang berbangkit. Pemerhati turut menambah media sosial bukanlah satu isu yang serius dikaitkan dalam konteks ini sekiranya pelajar itu diberikan asas didikan yang kuat dan perhatian dari rumah. Bagi pemerhati, ibu bapa dan penjaga sebaiknya berperanan sebagai sahabat anak-anak supaya mereka berasa dihargai dan menerima kasih sayang secara menyeluruh. Umum mengetahui, kata pemerhati, ramai remaja hilang hala tuju kerana berasa keseorangan dan kurang perhatian lalu memilih rakan sebaya sebagai tempat untuk meluah. Lagi isu moral pelajar. Terbaru 4 remaja termasuk 3 pelajar sebuah sekolah menengah di Baling Kedah ditahan polis selepas disyaki terbabit dalam kes rogol berkumpulan serta menyebabkan rakaman lucah di media sosial. Pemangku Ketua Polis Daerah Baling, Deputi Superintendent Ahmad Salimi Mat Ali berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang lelaki berusia 53 tahun kira-kira jam 11 pagi Ahad lalu selepas dimaklumkan guru disiplin sekolah berkenaan mengenai penularan video bogel melibatkan anaknya. Menurut beliau, semua suspek direman 5 hari bermula tarikh tangkapan bagi membantu siasatan lanjut mengikut Seksyen 375 Kanun Keseksaan manakala 6 telefon bimbit turut dirampas. Sementara itu, isu moral pelajar terus berlaku tanpa noktah apabila seorang murid lelaki disyaki memukul seorang murid perempuan di kepala sehingga cedera dalam kejadian di sebuah sekolah rendah di Sipitang, Sabah pada Khamis. Ketua Polis Daerah Sipitang, Superintendent Awang Suanda mengesahkan kejadian. Berikut adalah isu moral dan insiden tragis di sekolah berlaku dalam tempoh sekurang-kurangnya 5 bulan terakhir setakat awal Oktober ini.